Webull is back guys, dan kali ini mereka agak agresif. Zero brokerage fees, fractional shares dan platform pelaburan yang memang nampak sleek. Mula-mula saya tak pasti sama ada semua ini betul-betul relevan untuk rakyat Malaysia ataupun tidak. Sebab kita pun dah nampak banyak broker baru muncul ke belakangan ni. Tapi selepas saya sendiri mencuba, saya rasa ada banyak benda yang pelabur dan trader kat Malaysia akan hargai. Ia mengingatkan saya pada suasana bila ada smartphone baru dilancarkan di Malaysia. Mula-mula awak akan tertanya, adakah ini sekadar hype saja? Adakah ini satu lagi produk dalam pasaran yang dah sesak dengan produk yang sama? Tapi bila awak tengok spesifikasinya, flagship level features pada harga entry level. Itulah vibe yang saya dapat bila saya cuba Webull. Dalam video ini, saya akan tunjukkan ciri-ciri utama yang saya rasa betul-betul stand out. Struktur yuran yang awak kena tahu dan juga rewards campaign yang tengah berlangsung sekarang. Kalau awak tengok sampai habis, awak akan nampak di mana posisi Webull dalam landscape pelaburan Malaysia. Dan sama ada awak patut cuba atau tidak. Nota ringkas sebelum kita bermula, video ini ditaja oleh Webull Malaysia. Tapi semua pendapat saya adalah pandangan peribadi saya. Kalau awak nak cuba Webull, boleh guna kod saya atau type Sembang Finance semasa awak register, buka akaun dan deposit untuk claim ganjaran sehingga RM500. Kempen ini terhad sehingga 31 Oktober 2025. Bagaimana nak claim? Senang saja, buka akaun, tak perlu deposit pun. Kemudian, kalau awak deposit RM5,000 dan kekalkan selama 30 hari, awak akan dapat RM500 dalam bentuk saham Nvidia. Maksudnya, kalau awak deposit RM5,000, awak dapat pulangan 10% balik sebelum awak buat trade pertama pun. Memang best untuk jumpstart pelaburan awak. Okey, dapat rewards memang best. Tapi sekadar RM500 manalah cukup kan? Apa yang lebih penting adalah selepas awak dah masuk, apa sebenarnya broker ini boleh buat untuk awak. Dan kat sinilah Webull hadir dengan ciri-ciri flagship yang biasanya kita hanya nampak pada platform antarabangsa yang lebih besar dan matang. Pertama sekali, akses kepada pasaran. Dengan Webull Malaysia, awak tak terhad kepada bursa sahaja. Awak dapat akses penuh ke saham dan bursa ETF Malaysia untuk pelaburan tempatan. Saham dan ETF pasaran US, pasaran yang semua orang nak, saham Hong Kong yang masih popular untuk blue chip China dan China A-Shares, terus dari Shanghai dan Shenzhen. Sesuatu yang kebanyakan broker Malaysia masih belum tawarkan. Yang China A-Shares tu agak power sebenarnya. Biasanya kalau nak explore kepada industri EV China atau tech ekosistem kat sana, awak terpaksa settle dengan saham-saham yang disenaraikan di Hong Kong. Tapi sebenarnya banyak syarikat, terutamanya dalam bidang bateri, materials dan supply chain yang hanya disenaraikan di pasaran domestik China. Dengan Webull, semua tu boleh diakses dari satu akaun saja. Dan ia tak berhenti di situ. Webull Malaysia juga ada pelbagai produk lain yang jarang digabungkan sekali oleh broker tempatan lain. Contohnya, ETF tempatan dan global. Futures termasuk komoditi macam metals dan energy. Malah crypto futures pun ada. Options US. Dan yang saya rasa paling penting, saham pecahan. Saham pecahan ini memang game changer sebab harga satu saham US boleh mencecah ratusan US dollar. Tanpa saham pecahan, awak perlukan ribuan ringgit hanya untuk membina portfolio global yang diversified. Tapi sekarang, awak boleh mula dengan modal kecil dan besarkan posisi awak sikit demi sikit. Dengan Webull, bermodalkan US dollar satu saja ataupun lebih kurang RM5, awak dah boleh beli saham macam Apple, Microsoft atau Tesla. Untuk perspektif, itu literally lebih murah daripada secawan Zeus Coffee. Lepas tu, kita ada 24 jam trading untuk saham US. Ini adalah salah satu ciri yang memang mantap untuk rakyat Malaysia. Biasanya nak trade Tesla atau Nvidia, awak kena tunggu sampai 9.30 atau 10.30 malam bila pasaran US buka, betul? Tapi biasanya tu masa kita nak tidur. Tapi dengan Webull, awak boleh trade bila-bila masa. Bayangkan, tengah breakfast, tiba-tiba terbaca berita tergempar tentang Tesla. Biasanya awak kena tunggu malam untuk react. Tapi dengan Webull, boleh terus bertindak on the spot. Dan yang paling penting, semua ini berlandaskan pemantauan regulatory yang kukuh. Webull Malaysia beroperasi sebagai Webull Securities Malaysia Sendirian Berhad dan berlesen penuh di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Untuk dapat lesen ni bukan senang, standard dia tinggi.
proses dia ketat. Jadi bila Webull dah masuk dan dapat kelulusan SC, itu tanda jelas mereka serius nak stay lama, bukan sekadar testing market. Okey, kita tahu Webull adalah broker advance dengan banyak ciri-ciri flagship. Tapi macam mana pula pengalaman menggunakan Webull setiap hari? Saya sendiri dah cuba sikit dan honestly inilah bahagian yang paling mengejutkan saya. Banyak broker kat luar sana rasa macam outdated, tak mudah, macam software zaman 90-an. Tapi Webull pula rasa smooth, modern dan intuitif. Simple nak digunakan tapi penuh dengan advanced functions. Dia rasa macam developer mereka sendiri adalah trader. Dan interface clean tu bukan sekadar cantik. Bila awak explore, awak jumpa tools yang biasanya hanya ada dalam platform Pro. Advanced charting dengan indikator penuh. Fundamental data kewangan syarikat. Income statement, balance sheet, cash flow. Lengkap dengan peer comparison. Ada tab analyst ratings dan price targets. Bagus untuk baca market sentiment. Dan news integration pun ada. The Stars, Reuters, Bloomberg, semua direct dalam app. Dan yang paling power, tengok ni. Replay function. Webull ada sebuah fungsi untuk rewind market. Awak boleh pilih masa untuk rewind dan carta dia akan replay candle satu persatu ikut historical data. Seolah-olah awak tengok market live. Kenapa dia power? Sebab awak boleh backtest strategi, cuba setup, tengok reaksi awak tanpa risiko duit sebenar. Untuk intraday trader, fungsi ini memang power. Feature macam ni dahulunya hanya wujud dalam program berbayar yang mahal. Melihat fungsi ini ditawarkan secara percuma dalam Webull benar-benar mengejutkan saya. Untuk pengguna Malaysia, ada syarah filter. Tekan je butang, terus dia akan tapis semua saham patuh syariah. Malah dia ada letak logo bulan. Kalau awak nampak, maksudnya dia patuh syariah. Bila dicampurkan semua fungsi-fungsi ini, Webull bukan sekadar bagi akses kepada trading. Ia bagi tools untuk awak menjadi pelabur yang lebih efisien dan lebih fleksibel. Sama macam smartphone, bukan sekadar telefon tetapi juga kamera, GPS dan e-wallet. But of course, ciri-ciri menarik ini hanyalah separuh cerita. Untuk pelabur yang paling penting adalah kos. Sebab sehebat mana pun apps awak, kalau fees mahal, tak berbaloi juga. Webull Malaysia sekarang ada promo zero brokerage untuk bursa sehingga Disember 2025. Maksudnya tak ada commission, tak ada platform fee. Lepas promo period ini, yuran hanyalah 0.05% per order. Minimum RM2.50. Masih sangat murah berbanding broker tradisional lain. Untuk saham US pula, hanya 99 sen per trade ataupun 0.025%. Sekali lagi, tiada platform fees. Kalau awak perasan, pasaran Malaysia dengan US tak ada platform fees. Ini kerana Webull sahaja broker di Malaysia tanpa platform fees untuk Malaysia dan US trading buat masa sekarang. Tak ada account opening fee, tak ada inactivity fee, tak ada withdrawal fee. Malah, idle cash dalam akaun awak dapat interest 1.75% untuk MYR dan 1.8% untuk USD. Jadi, walaupun awak tak trade, duit itu tetap berkembang. Dan kadarnya masih lebih tinggi daripada letak dalam savings account. Bercakap tentang interest dan banking, Webull sebenarnya ada dual banking system di mana awak boleh buat deposit awak dalam bank konvensional ataupun bank Islamik. Kalau awak peka isu syariah, boleh buat deposit dalam bank Islamik. Kalau masuk bank Islamik, dia tak akan agihkan interest untuk idle cash. Sebaliknya, mekanismenya akan bertukar menjadi perkongsian keuntungan. Dan last sekali, regulatory charges macam stamp duty atau clearing fees tetap ada. Tapi itu sama untuk semua broker berlesen SE. Tak boleh nak lepas. Secara keseluruhannya, struktur yuran ini menjadikan Webull antara cara paling cost efektif untuk akses pasaran Malaysia dan global. Jadi, selepas kita tengok rewards, features dan fees, persoalannya, apakah kedudukan Webull untuk rakyat Malaysia? Inilah takeaway saya. Webull Malaysia 2025 bukan sekadar app baru dengan promo yang hebat. Ia adalah broker yang feature rich, low cost dan sangat advance. Kelebihannya, zero brokerage buat masa ini, access global, fractional shares, 24 hours trading, advanced research tool dan syariah filters. Kekurangan, masih boleh diperbaiki. FPX deposit belum ada. Otomasi macam regular savings plan atau DRIP belum ada di Malaysia. Tapi walaupun ada kekurangan tu, Webull tetap antara broker paling menarik di Malaysia sekarang. Kalau awak nak cuba Webull,
Jangan lupa gunakan kod saya Sembang Finance untuk claim rewards sehingga RM500 selagi kempen ini masih berjalan. Link ada kat bawah. Dan kalau awak rasa video ini membantu, subscribe untuk lebih banyak konten kewangan. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.